Semua lebih kurang lah. Tapi yang ini ramai orang tak tahu. Ni kereta apa tadi? GLA 35, betul tak? Betul, GLA 35. Dia pakai 4matic ke? Performance. AMG Performance. Dia nama panjang dia. Tapi dia pakai 4matic lah, dia tak pakai 4matic Plus lah. Okey, so bahagian dalaman dia macam ni. Apa cerita sikit, dia 2.0 kan? Ya, dia enjin 2.0 turbo. Turbo. Interior dia semua sama macam kalau GLA 45S sama. GLA 45S. Dia punya seat yang sama, steering yang sama. Ini dia punya button control untuk tukar sport mode dan sebagainya lah. Ya, betul. HUD Burmester. HUD tu apa? Head up display, dia tunjukkan kelajuan. Okey, lepas tu dia mainkan sunroof. Sunroof. Ada sunroof, panoramic. Ini panoramic roof lah. Ya. Tapi kereta ni dia lebih kepada nampak bulky sikit. Dia tak pendek kan? GLA ada dua version. Dia ada dua version. Okey. Kalau performance, dia ada button ni. Kalau ada performance dia ada button ni. Dia dulu button ni. Kalau tak ada button ni, and then seat ni. Seat ni dia akan seat biasa. Seat dia biasalah kalau tak ada performance. Satu nak tengok sini dia ada button ni. Satu lagi seat dia. Seat ni cantik gila bang. Memang cun. Kalau satu 7,000. Satu seat 7,000. Sebelah je. Belakang kira macam mana pula? Belakang yang panjang tu 4,500. La ilaha illallah. Satu bucket seat ni 7,000. Kiri kanan 4,000. Okey. So kalau korang berminat boleh kontak Atak lah.